Ini orang kata orang tabligh ni, orang jemaah ni semua nak buang dunia. Tidak, mana ada orang tabligh nak buang dunia? Tidak. Orang tabligh ni, orang jemaah ni, orang dakwah ni, dia bukan buang dunia, tapi nak buang keyakinan pada dunia, yakin pada Allah SWT. Sebab dunia ni semua tipu-tipu dalam dia. Dunia ni semua tipu daya. Kita rasa hari ni anak kita sayang kita, isteri kita sayang kita, mak kita sayang kita, bapa kita sayang kita. Tapi biasa kita dengar satu orang bapa buang anak, satu orang mak buang anak, satu orang anak buang bapa, satu orang anak buang mak. Jadi benda ni biasa tentang dia. Sebab dunia ni dia tak menjanjikan kepada kebahagiaan. Kebahagiaan ni hanya sebenarnya dalam agama Allah SWT. Jadi nak kena faham tentang ni, kita bukan nak buang dunia, tapi kita nak buang yakin kita pada dunia. Nah, yang bagi kenyang bukan KFC, bukan nasi, yang bagi kenyang Allah. Hari ni bukan anak, bukan isteri kita bagi bahagia, yang bagi bahagia apa? Hari ni kalau kita pandai cerdik, jadi profesor, jadi apa, yang bagi kita jadi benda-benda tu bukan ilmu kita, bukan cara kita belajar, tapi yang bagi, yang jadikan kita profesor, lawyer, doktor ni semua Allah. Jadi tak mau yakin dengan dunia, yakin dengan Allah SWT. Sebab tu pelajar apa? Nak belajar-belajar yakin, yakin kita hadir pada Allah SWT. Sebab dunia ni memang sifat dia macam itu tentang semua akan binasa. Yang kata kita sayang kita, isteri kita, anak kita, bapa kita, mak kita, yang kata kita sayang, yang diorang pun sayang kita, semua akan hancur, semua akan binasa. Bulan, bintang, matahari, kullu man alaiha fan, semua akan binasa, semua akan fana. Isteri kita akan mati atau akan tinggalkan kita, anak kita pun sama, tetapi semua akan tinggalkan kita, semua akan fana. Matahari yang kita tengok hebat tu pun akan binasa. Kullu man alaiha fan, semua akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Yang tinggal hanya apa? Ya Allah. Yang akhir sekali yang akan tinggal tetap Allah. Allah tetap akan ada tetap kita. Yang lain semua akan fana, semua akan binasa. Jadi perkara ni kita nak faham tentang, jangan letakkan kebergantungan hidup kita pada makhluk. Letak kebergantungan hidup kita hanya pada Allah. Harap pada Allah, takut pada Allah. Kalau rezeki kurang, harap pada Allah. Ya Allah, rezeki aku ya Allah. Ya Allah, duit ya Allah, aku susah ya Allah. Minta dengan Allah. Cakap dengan Allah. Banyak-banyak minta dengan Allah. Dia sakit apa semua, minta dengan Allah. Tapi bukan kata jangan pergi jumpa doktor, tak payah makan ubat, tidak. Orang yang tolak asbab, orang tu jahil. Orang yang yakin dengan asbab, dia syirik kepada Allah SWT. Dia faham perkara itu dulu, insyaAllah. Bukan tak boleh ambil asbab, boleh ambil asbab, tapi jangan yakin dengan asbab. Hari ini sakit, makan ubat, tapi jangan yakin dengan ubat. Sebab yang bagi sihat bukan ubat, yang bagi sihat Allah. Hari ini kalau susah, kita perlu je kerja, pergi je kerja. Tapi bila dapat duit, boleh jadi senang. Jangan yakin dengan kerja, yakin dengan Allah. Yang bagi senang Allah, bukan kerja kita. Jadi yakin ni kita nak ubah. Hari ini orang fikir kalau tak kahwin macam mana nak bagi, tak ada anak, tak ada isteri. Hari ini Allah SWT boleh bagi bahagia tanpa ambil dengan isteri, dengan anak. Dan Allah SWT boleh bagi bahagia tanpa isteri, tanpa anak. Jadi yakin dengan Allah. Yang bagi semua pada kita ni semua Allah. Yang bagi lihat Allah, yang bagi dengar Allah, yang bagi cakap, saya cakap ni pun Allah. Semua Allah tentang dia. Yang bagi fikir Allah, bagi melangkah Allah, semua Allah, yakin dengan Allah. Betul apa? Izin daripada Allah, kita langsung tak boleh buat apa-apa.